Okey, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami hari ini akan membahaskan berkaitan dengan tajuk iaitu hubungan Asia Tenggara dengan Daulah Ottomania. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya memulakan atau mendahului dengan saudara Koyum. Baik, terima kasih kepada saudara Pak. Untuk memulakan berkaitan hubungan Asia Tenggara dan juga Daulah Ottomania, saya akan menceritakan hubungan Muslim Filipina dengan Daulah Ottomania. So, hubungan yang wujud di antara Muslim Filipina dan juga Daulah Ottomania adalah hubungan politik. Bagaimanakah hubungan politik di antara Muslim Filipina dan Daulah Ottomania ini bermula? Dia bermula apabila pemimpin Zamboanga yang merupakan sebuah kawasan di selatan Filipina meminta wakil ulama daripada DIU dengan daripada Daulah Osmania sebagai untuk mengajar agama Islam daripada penjajah mereka itu Amerika. So, pihak Amerika telah menerima cadangan dan dipersetujui oleh Kapten John P. Finley yang merupakan pegawai Amerika Syarikat di kawasan Zamboanga ini dan telah membuat permohonan kepada Syarikat Islam untuk menghantar seorang wakil untuk bangsa Moro di Filipina. Dan wakil yang dihantar daripada Syarikat Islam adalah bernama Mehmet Bekci Effendi. Dan Mehmet Bekci Effendi ini dihantar ke Zamboanga dan sampai di Filipina pada tarikh 28 Januari 1914. Dan kehadiran Mehmet Bekci Effendi disambut oleh bangsa-bangsa Moro kerana ketika itu Daulah Osmania dianggap sebagai ketua masyarakat Islam di dunia. Akan tetapi, kehadiran Mehmet Bekci Effendi juga tidak disenangi oleh beberapa orang-orang politik Katolik dan kerana mereka menganggap Mehmet Bekci Effendi ini akan menyebabkan propaganda pan-Islamisme yang menyebabkan kekacauan dalam struktur masyarakat di Filipina. So, Mehmet Bekci Effendi ini dihantar kembali ke Istanbul dan tidak dibenarkan datang ke Filipina yang menyebabkan hubungan ini terputus dan tiada lagi sambungannya. Dan apa yang saya dapat cakapkan daripada hubungan politik ini, wujudnya hubungan politik Muslim Filipina dan Daulah Osmania pada abad ke-20 akan tetapi terhenti disebabkan berlakunya perselisihan faham di antara kaum Muslim dan juga bukan Muslim. So, itu daripada saya. Silakan kepada saudara Pak. Terima kasih saudara Koyum atas perbahasan mengenai Muslim Filipina dengan hubungannya dengan Daulah Ottomania. Jadi perbahasan yang saya akan bincangkan, kita balik ke tanah Melayu semula, iaitu yang saya akan ceritakan hubungan Kelantan dengan Daulah Ottomania. Okey, jadi pada ketika itu pada akhir abad ke-19, negeri Kelantan iaitu sebuah negeri kecil telah mengalami ataupun tanah Melayu ketika itu telah mengalami kekacauan atau gangguan daripada pihak kolonial iaitu British. Selepas perjanjian Bangkok 1909 telah dipersetujui. Jadi persoalannya di sini, bagaimana hubungan tersebut terjadi sedangkan British telah berada di tanah Melayu ketika itu. Jadi hubungan tersebut terjadi apabila pada ketika itu di bawah kuasa Sultan Abdul Hamid II yang telah melakukan dasapan Islamisme seperti mana yang dibahaskan oleh saudara Koyum sebentar tadi, iaitu dasar Islamisme itu menyatukan negeri-negeri Islam ataupun umat Islam di bawah satu identiti besar. Jadi negeri Kelantan itu negeri kecil telah menggunakan kesempatan ini untuk melakukan ataupun meminta bantuan daripada, tapi hubungan yang dilakukan adalah hubungan dari segi politik simbol, iaitu politik simbolik yang mana bukannya dari segi pentadbiran ataupun ketenteraan. Ia adalah dari segi kesetiaan. Apa bukti kesetiaan yang dilakukan oleh pihak Kelantan dengan Daulah Ottomania adalah dari segi surat rasmi yang dihantar dan juga derma yang telah dikutip oleh pihak Kelantan untuk diberi kepada pihak Daulah Ottomania ketika Perang Balkan. Jadi disitulah keuntungan yang didapatkan oleh Daulah Ottomania, dan kemudian keuntungan yang didapatkan Kelantan adalah segi legitimasi politik dan juga perlindungan moral. Jadi itu saja. Ada saudara Hadis.
Okey, seperti yang saudara yang kata tadi, saudara menyentuh tentang negeri Kelantan. Jadi saya akan menyentuh tentang Kesultanan Melaka. Jadi sekarang kita ada satu persoalan, adakah wujud hubungan diplomatik antara kerajaan Sultan Melaka dengan Sultan Darul Usmania. Jadi dalam sejarah diplomasi alam lalu, Kesultanan Melayu Melaka diiras sebagai kuasa maritim yang aktif, menjalinkan hubungan dengan kerajaan besar seperti China, Majapahit, India, Maghluk dan juga Parsi. Sehubungan dengan itu adalah munasabah bahawa Melaka turut berusaha menjalinkan hubungan diplomatik dengan Darul Usmania, kerana pada itu Darul Usmania merupakan kuasa besar juga. Jadi terdapat satu sumber yang paling, walaupun dia bukan sumber primer, dia ada sumber sekunder, tapi sumber sekunder tersebut telah ada bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan bahawa wujudnya hubungan tersebut, iaitu Hikayat Hang Tuah. Dari Hikayat Hang Tuah tersebut, iaitu Sultan Melaka telah mengutuskan Laksamana Hang Tuah untuk menghantar utusan kepada Darul Usmania, iaitu kat Istanbul, untuk memperoleh senjata api. Apa tu senjata api? Itu meriam. Mengapa mereka menggunakan meriam? Kerana pada ketika itu Melaka telah diserang oleh Portugis. Oleh itu Sultan Melaka meminta Laksamana Hang Tuah untuk meminta orang kata apa, ketenteraan, iaitu meriam untuk menyerang Portugis. Jadi kita dapat satu jenis artikel yang menunjukkan wujud hubungan tersebut, iaitu João de Barros, iaitu penulis Portugis, telah mengemukakan bahawa wujudnya terdapat 3,000 pucuk meriam daripada 8,000 pucuk meriam yang dimiliki oleh musuh ditemui di Melaka. Jadi di sini telah menunjukkan bahawa Melaka pernah pergi ke Darul Usmania untuk meminta bantuan ketenteraan dari segi meriam itu, dan mereka mempelajari teknologi tersebut untuk menyerang Portugis. Jadi di sini telah menunjukkan bahawa wujudnya bukti tersebut Sultan Melaka dengan Daulat Usmania. Itu sahaja daripada saya. Itu adalah berkaitan dengan khilaf politik di Melaka. Okay, baik, terima kasih kepada saudara Haris. Sebentar tadi kita sudah dengar beberapa nama buah kerajaan di Asia Tenggara yang telah menjalinkan hubungan dengan Daulat Usmania. Namun terdapat satu lagi sebuah kerajaan di mana kerajaan tersebut adalah kerajaan Kesultanan Aceh, juga pernah mempunyai hubungan dengan Daulat Usmania, di mana hubungan ini dikatakan bermula pada awal abad yang ke-16. Namun terdapat satu tempoh beku di mana dalam tempoh ini tiada sebarang hubungan yang terjalin di antara kerajaan Kesultanan Aceh dan Daulat Usmania. Namun hubungan ini kembali muncul pada awal abad yang ke-19, di mana ketika itu kerajaan Kesultanan Aceh telah mengalami satu ancaman daripada kuasa kolonial Belanda, di mana Belanda telah mempengaruhi serta menawan beberapa wilayah Sumatera termasuk Aceh. Jadi hal ini telah menyedarkan Aceh bahawa kerajaan Aceh tidak mampu berdiri sendiri tanpa bantuan daripada kerajaan luar seperti Empayar Turki. Oleh itu, apa yang dilakukan oleh Sultan Ibrahim Mansur Shah, iaitu Sultan Aceh pada ketika itu, adalah untuk mendapatkan bantuan dan sokongan daripada Daulat Uthmaniyah, di mana baginda telah menghantar beberapa utusan serta surat kepada kerajaan Daulat Uthmaniyah bagi mendapatkan sokongan dan bantuan. Jadi daripada ini kita boleh lihat bahawa kerajaan Kesultanan Aceh telah memohon perlindungan daripada Daulat Uthmaniyah. Malah mereka turut menawarkan Aceh sebagai sebuah negeri naungan Khalifah Islam. Jadi walaupun Daulat Uthmaniyah pada ketika itu tidak mampu memberi sebarang sokongan daripada segi ketenteraan, namun Daulat Uthmaniyah memberi sokongan daripada sudut moral, di mana mereka telah memberi sokongan kepada kerajaan Aceh serta menyuarakan bantahan dan menasihati kerajaan kolonial Belanda untuk tidak melanjutkan ekspedisi penawanan di wilayah Aceh. Oleh itu, kita boleh lihat bahawa hubungan Daulat Uthmaniyah muncul bersama kerajaan Kesultanan Aceh dari segi politik dan diplomatik. Baik Ida, berdasarkan apa yang saudara telah katakan, hubungan berlaku pada tahun 1990-an. Jadi, saya ingin menyatakan sedikit lagi tentang hubungan Aceh dengan Daulat Uthmaniyah, tetapi dalam konteks yang lebih kita tarik ke belakang, iaitu pada tahun 1537
1547 dan 1568 serta 1582. Kenapa saya mengatakan tarikh-tarikh ini di mana? Kerana tarikh-tarikh ini merupakan tarikh apabila kerajaan Aceh ingin menyerang Portugis di Melaka pada ketika itu. Jadi, kerajaan Aceh ini berasa tergugat dengan kehadiran Portugis di Melaka kerana sebagai kehadiran sebagai kuasa barat yang ingin melaksanakan imperialisme di Asia Tenggara. Jadi, untuk itu, terjalinnya hubungan Aceh dengan Daulat Ottomania kita dapat katakan dari segi hubungan ketenteraan. Mengapa saya mengatakan hubungan ketenteraan itu berlaku di mana Aceh telah bertindak pada tahun 1582 untuk merupakan salah satu serangan yang terbesar yang telah Aceh lakukan terhadap Portugis di Melaka kerana dengan bantuannya Daulat Ottomania, mereka meminta bantuan Daulat Ottomania dari segi bantuan ketenteraan dan Daulat Ottomania ketika itu di mana hubungan diplomatik telah terjalin dengan Aceh dan Daulat Ottomania. Jadi, Daulat Ottomania telah bertindak untuk memberi bantuan dari segi 180 kapal perang kecil, 7 kapal perang besar dan 40 kapal layar. Dan menyebabkan bantuan ini telah berjaya di mana Aceh berjaya mengambil ataupun menawan askar-askar Portugis ataupun ketua-ketua tentera Portugis ketika itu. Dan ini menandakan bahawanya hubungan ketenteraan dari segi hubungan ketenteraan Aceh dengan Daulat Ottomania amat kuat sehingga kan Daulat Ottomania mampu untuk menghantar tenaga pakar, menghantar ilmu-ilmu ketenteraan untuk mengajar askar-askar Aceh bagaimana untuk menjadikan mengkuatkan lagi pertahanan mereka dari segi ketenteraan. Itu sahaja daripada saya. Jadi, terima kasih saudari Syahira atas penjelasan tadi. Semasa hubungan awal Daulat Ottomania dengan alam Melayu bermula dengan Aceh sejak abad ke-16, dapat kita lihat. Jadinya Daulat Ottomania ni telah menghantar seperti Syahira kata mantap kapal apa semua tu kan kepada Aceh. Jadi saya nak masuk sedikit dalam negeri konteks yang lebih kecil iaitu negeri Johor. Iaitu semasa Sultan Murad IV dia telah mengarahkan pembukaan konsulat Ottomania di Singapura pada tahun 1864 dan dilanjutkan di Batavia pada tahun 1883. Konsulat ini berperanan untuk menjaga kepentingan umat Islam termasuk urusan perdagangan dan jemaah haji. Tapi semasa pembukaan konsulat ini, elemen pan-Islamisme ni telah dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani telah merebak dan telah diterima pakai oleh Sultan Murad IV dan Sultan Abdul Hamid II. Jadi apabila konsulat ini ditubuhkan di Singapura dan di Batavia, ini telah menimbulkan kerisauan dalam kalangan-kalangan pihak barat seperti Belanda dan British. Kerana mereka risau elemen pan-Islamisme ini mampu mencetuskan pemberontakan dalam kalangan masyarakat untuk menentang pihak barat itu sendiri. Tapi dalam masa yang sama, pihak barat ini tidak mampu mengelak penubuhan tersebut kerana mereka juga membuat permohonan penubuhan konsulat dekat Ottomania di kawasan Tunis, Aleppo dan Damsyik. Tapi semangat pan-Islamisme ini semakin jelas dalam hubungan kerajaan Johor dan Ottomania pada abad ke-19 apabila Sultan Abu Bakar itu sendiri telah melakukan 2 kali lawatan ke Istanbul pada tahun 1879 dan 1893. Dalam lawatan itu, baginda telah terima bintang Uthmani manakala pengiringnya Haji Kasim telah menerima bintang Majidi. Penerimaan bintang-bintang ini bukan sekadar simbol penghormatan Daulat Ottomania kepada kerajaan Johor, malah ini telah menjadi satu tanda erat atau simbol hubungan diplomatik telah berlangsung antara kerajaan Johor dan Ottomania itu sendiri. Saya saudara Zina di atas konteks ini. Saya akan mulakan hubungan Asia Tenggara dan Ottomania ini, tapi dalam satu konteks yang baru kita panggil hubungan ekonomi melalui perdagangan. Okey, jadi yang mana saya cakap tadi, hubungan Muslim Filipina dan juga Ottomania ni wujud di bahagian politik, tapi wujud juga di bidang ekonomi. Akan tetapi dia wujud pada tahun abad ke-16 dan juga abad ke-20. Akan tetapi hubungan perdagangan yang wujud di antara Muslim Filipina dan Ottomania adalah satu hubungan perdagangan biasa, seperti mana hubungan perdagangan yang wujud di antara Daulat Ottomania dan juga negara-negara lain. Dan hubungan ini tidak memberi kesan langsung atau memberi kesan terus kepada perkembangan agama Islam ataupun perkembangan Muslim di Filipina. Dan apa yang saya boleh katakan melalui hubungan ini,
Maksudnya hubungan politik dan ekonomi Muslim Filipina dan Daulat Osmania. Tapi hubungan ekonomi ini hanyalah sekadar hubungan ekonomi yang biasa saja. So itu daripada saya. Sorry kepada saudari Amira. Okay, terima kasih kepada saudara Koyum. Saya turut bersependapat dengan saudara Koyum di mana hubungan ekonomi juga turut menjadi sebab kepada hubungan Daulat Uthmaniyah dan kerajaan di Asia Tenggara. Di sini kita boleh lihat bahawa kerajaan Kesultanan Aceh turut menjalankan hubungan ekonomi dengan Daulat Uthmaniyah di mana terdapat hubungan perdagangan di antara mereka pada awal abad ke-16 di mana terdapat perdagangan rempah seperti lada hitam, kapur barus dan juga kayu rotan. Namun, hubungan ini dikuatkan lagi apabila muncul satu pakatan di mana kerajaan Kesultanan Aceh dan juga Daulat Uthmaniyah bersama-sama menangani ancaman dan penguasaan daripada Portugis terhadap Lautan Hindi dan juga penguasaan terhadap perdagangan rempah. Jadi daripada sini kita boleh lihat bahawa hubungan ekonomi juga adalah pencetus kepada hubungan Daulat Uthmaniyah dan kerajaan Kesultanan Aceh. Okey, jadi seperti Saudi katakan, Saudi menyentuh tentang Aceh. Apabila kita menyentuh balik dari sudut Melaka pula, so jika kita teliti dari aspek perdagangan rempah pada abad ke-15 dan ke-16, so pada ketika itu kita mengetahui bahawa Melaka merupakan pusat perdagangan rempah. Jadi, seperti ada satu tokoh yang mengatakan bahawa dalam semua Malaysia, dia mengatakan bahawa para pedagang pasar, maksudnya dari Arab, mereka mula berdagang di Melaka. Mengapa? Sebab mereka ingin menguasai perdagangan rempah. Jadi, mustahillah Daulat Uthmaniyah tidak mampu datang ke Melaka untuk menjalinkan hubungan dengan Melaka. Dan lagi satu, apabila sesebuah negara telah berjaya menguasai perdagangan rempah, boleh dikenali sebagai negara yang orang kata setanding dengan kuasa-kuasa besar seperti negara-negara sekarang. So, apa yang saya boleh dapat tahu mengenai dengan hubungan perdagangan melalui Sultan Melaka dengan Sultan Daulat Uthmaniyah, mereka wujud hubungan tersebut sebab masing-masing ingin menguasai perdagangan rempah. Disebabkan perdagangan rempah tersebut, wujudnya hubungan diplomatik antara kedua-dua kerajaan tersebut. Itu sahaja daripada pendapat saya. Baiklah, daripada pendapat saudara Haris, saya ingin menambah sedikit tentang hubungan Aceh dengan Daulat Uthmaniyah, tetapi dah bukan dalam konteks ketenteraan, tetapi dalam konteks agama. Kenapa saya mengatakan adanya hubungan keagamaan dari segi Aceh dan Daulat Uthmaniyah, di mana pada ketika itu kuasa-kuasa barat telah menyebarkan Kristianiti ataupun agama Kristian di Asia Tenggara dan menyebabnya Daulat Uthmaniyah telah bertindak untuk menjalinkan hubungan keagamaan dan buktinya adalah mereka telah menghantar seorang ulama iaitu Muttalib Ghazi yang dikenali sebagai Tengku Bitai oleh orang-orang Aceh di kawasan Bitai. Jadi menyebabkan hadirnya ulama di sini telah menyebabkan berlakunya dapat mengukuhkan lagi penyebaran agama Islam dan dengan membentuk pusat-pusat keilmuan di Aceh. Jadi itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih atas saudari membahaskan berkaitan dengan Kesultanan Aceh di bahagian keagamaan. Jadi, saya amat minat dengan keagamaan kerana seperti yang kita katakan atau seperti yang kita berbahaskan sebelum ini, iaitu berkaitan dengan dasar pan-Islamisme. Yang mana Sultan Abdul Hamid II iaitu tujuannya adalah untuk menyatukan di mana negeri-negeri Melayu ataupun Kesultanan Melayu di bawah satu identiti besar. Untuk apa? Untuk tujuan yang kita, untuk seperti yang saya katakan, untuk kita membangkitkan Islam menentang pihak-pihak kolonial ataupun pihak-pihak penjajah. Okay, jadi di bahagian Kelantan atau di negeri Kelantan, ia amat memberi kesan yang besar iaitu dari segi hubungan keagamaannya. Sebenarnya hubungan di antara Aceh, hubungan di antara Kelantan dan Daulat Uthmaniyah adalah diperbanyakkan melalui keagamaan, iaitu dibuktikan oleh seorang ulama iaitu Tok Kenali. Tok Kenali, seperti yang semua orang tahu, semua orang kenal, iaitu Tok Kenali itu ulama Kelantan yang telah melakukan ataupun telah menerima ilmu ataupun mencari ilmu di Mekah dan juga Madinah, dan dia telah melakukan idea pembaharuan Islam dan juga membawa pulang idea tersebut di negeri Kelantan, yang menyebabkan negeri Kelantan dengan pusat-pusat Islam di dunia iaitu di Hijaz amat rapat hubungannya, dan ini memberikan keuntungan kepada Kelantan dan juga memberi keuntungan kepada Daulat Uthmaniyah.
Baiklah, terima kasih saudara Pan kerana menjelaskan mengenai negeri Kelantan dari segi aspek agama. Jadi ini saya hendak menyentuh sedikit mengenai hubungan sosial dalam negeri Johor dan Daulat Uthmaniyah. Jadi berlakunya hubungan sosial yang terjalin melalui perkahwinan. Seperti yang dikatakan saya sebentar tadi, semasa lawatan Sultan Abu Bakar ke Daulat Uthmaniyah, Sultan Abu Bakar ni telah dikurniakan dengan 2 orang wanita berketurunan Turki Sirsacian, iaitu yang bernama Hatis Hanim dan juga Rukiah Hanim. Sultan Abu Bakar telah berkahwin dengan Hatis Hanim iaitu kakaknya, dan kemudian dia telah menambahkan isterinya iaitu dengan gelaran Sultanah Johor pada tahun 1894. Dan kemudian dia telah mengkahwinkan adiknya iaitu Tunku Majid binti Menggu Ibrahim dengan adik kepada isterinya iaitu Rukiah Hanim. Jadinya perkahwinan yang pertama tu telah tamat dalam tempoh yang singkat, namun telah dikurniakan 2 orang anak. Tapi perkahwinan seterusnya telah berlangsung dengan penyaga Arab Hadrami iaitu Syekh Abdullah Syekh Muhsin Al-Attas, iaitu perkahwinan kedua bagi Rukiah Hanim. Dan perkahwinan itu tidak direstui oleh Sultan Abu Bakar itu sendiri kerana dia risau atas ancaman luar. Tapi dalam buku Studies of Relation Between the Ottoman Empire and Southeast Empire oleh Ismail Haqqi Kadi, dia mengatakan ketidaksukaan Sultan Abu Bakar itu tidak dapat dikenal pasti kenapa. Jadinya perkahwinan itu telah dibubarkan dan dikahwinkan Rukiah Hanim itu dengan perkahwinan yang ketiga, iaitu bersama Datuk Jaafar, iaitu Menteri Besar Johor yang pertama pada ketika itu. Jadi itu merupakan satu bukti telah terjalinnya hubungan sosial di antara Daulat Uthmaniyah dan juga Johor. Okey, itu saja daripada saya. Jadi kesimpulannya, kat sini kita mampu buat iaitu hubungan Asia Tenggara dan Daulat Uthmaniyah bukan sahaja sekadar daripada segi politik, ekonomi, sosial, namun ia juga merupakan satu usaha penyatuan umat Islam sejagat. Jadinya Daulat Uthmaniyah ini memainkan peranan yang sangat penting sebagai pelindung umat Islam di seluruh dunia, termasuklah dalam skop Asia Tenggara ini juga. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.